Ramai orang telah melakukan kesilapan. Dia beli emas, dia tunggu harga terendah. Orang yang tunggu beli harga terendah ni biasanya dia terpaksa beli pada harga yang lebih mahal. Tengok sini sudah. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini sudah. Harga emas sentiasa naik, betul tak? Setiap tahun naik. Walaupun naik sikit, dia tetap naik. 15, 217, 267, 276, 335. Harga emas ni confirm akan naik dalam jangka masa sederhana dan panjang. Kalau tuan-puan beli bulan ni, bulan depan nak jual, lepas tu marah beli. Kenapa saya beli dah harga rugi? Memang rugi. Kau dah beli hari ni, bulan depan dah nak jual, memanglah emas tak ada naik harga, tuan. Emas ni akan naik harga bila tempoh sederhana dan jangka masa panjang. Kalau tanya guru emas, dia kata 2 tahun tu confirm untung lah. Okay, untuk tahun 2023, siapa yang beli emas tahun 2023 dan jual balik ataupun tak jual lagi hari ni, dia sudah menikmati kenaikan harga emas melebihi 20%. Kalau dia simpan selama 5 tahun yang lalu hingga hari ni, dia sudah menikmati kenaikan sebanyak 82%. Kalau dia simpan lebih daripada 10 tahun kan, dia sudah menikmati kenaikan harga melebihi 100%.